Itu ajalah Raja. Tak apalah, kita tahu kerajaan ni macam mana. Tapi boleh cubalah kan. Boleh cubalah. Sebab bagi aku, kalau macam Datuk Najib dia mulai peguam dia orang charge Tan Sri Tariruddin kan, mantan peguam negara. Bagi aku bukan dia sajalah, aku yakin Perdana Menteri juga terlibat, kerana peguam negara dia menjadi peguam kepada negara, peguam kepada kerajaan. Maknanya apa saja yang dia bertindak mengikut arahan kerajaan. Arahan kerajaan ni daripada siapa? Dia report mestilah daripada Perdana Menteri kan, takkan daripada menteri-menteri yang kecil-kecil ni kan, dia tak layan kan. Jadi bila Perdana Menteri mengarahkan dia supaya sembunyikan ataupun cakap benda tu tak ada, dia ikut arah nak peguam cari makan kan. Sama macam peguam biasa, kadang-kadang dia tahu seorang tu bersalah membunuh, tapi dia akan cari ikhtiar supaya ada alasan teknikal supaya orang dapat selamatkan orang tu. Macam mana kurangkan hukuman. Sama juga macam peguam negara, dia menjadi peguam kepada negara, kepada kerajaan. Jadi apa saja diputuskan atas kehendak kerajaan itu. Jadi kehendak kerajaan itu siapa? Siapa yang bagi arahan? Siapa yang bagi arahan sembunyikan, rahsiakan, tak laksanakan. Jadi itu yang kita nampak sebenarnya yang membuatkan kerajaan minta Datuk Najib tarik balik dia punya charge tu terhadap Tariruddin kan. Sebab akan terbongkar nanti Tariruddin kata saya ni mungkin dia kata saya ni sekadar peguam negara je, saya ikut arahan. Nanti bila tanya arahan siapa? Kan? Peguam dia ikut arahan dia tak mandai-mandai. Orang bayar pada kau mesti ikut lah. Apa kan? Macam tu je. Dia punya perjalanan dia sama je. Kan? Dia macam peguam negara mewakili peguam negara kes-kes yang bersaitan dengan sempadan negara dengan negara lain. Kan? Itu kita peguam kita yang mewakili kerajaan. Bersuara pihak kerajaan. Jadi dalam hal ni pun dia bersuara pihak kerajaan. Mesti bila ketika di soal jawab di dalam mahkamah nanti, dia kata dia kerja dia peguam. Kan? Dia ikut arahan. Kan? So tak boleh nak salahkan dia. Dia katalah kan, tapi salah tetap salah lah kan. Dia melanggar tanggungjawab dia. Tapi orang katanya, siapa punya arahan ni? Akan kena juga dia akan sebut. Tak mustahil dia akan sebut Perdana Menteri. Kan? Jadi Perdana Menteri tak kisahlah. Dia nak hukum tak hukum, sekurang-kurangnya dia tahu siapa yang mengarahkan dia sorok sembunyikan. Kan? Aku tahu Perdana Menteri apa pun dia dah tahu dari awal lagi dia tahu kan. Tapi kebodohan dia itu terselah ketika bila dia mengaku dia tahu benda tu ada bila mahkamah kata ada kan. Katanya dia kalau nak tunjuk bodoh dia, maknanya tunjuk pandai dia lah, aku pun tak tahu kan. Aku pun tak tahu benda tu ada, kau pergi tanya peguam negara, aku tak sampai pada saya. Bila dia dah mengaku ada, maknanya dia pun bersuat untuk tidak laksana. Itu tanggungjawab dia. Untuk laksana bukan peguam negara yang laksanakan. Dia peguam negara sebagai orang tengah, dia serah pada kerajaan kena laksanakan. Kan? Jadi dia kena arahkan Menteri Dalam Negeri dan pihak penjara laksanakan. Tetapi Anwar dia dah tahu tapi dia tak laksana. Maknanya dia yang menyalahguna kuasa. Dia yang patutnya hadap dalam perkara ni. Dia lah kepala dia. Kan? Tapi benda ni bagus sebenarnya apa yang berlaku Raja. Sebab apa tahu? Bila benda ni kalau kita dah nampak ada unsur-unsur tentang penyalahgunaan kuasa ya. Jadi kan bila kerajaan ni bertukar nanti, confirm dia orang ni semua akan kena charge balik. Dan even hatta satu polis report yang dibuat oleh mana-mana pihak terhadap mana-mana individu lah yang berada di dalam kerajaan sekarang yang telah menyalahguna kuasa ke apa benda ni kan boleh dibuka balik nanti siasatan dan polis boleh charge balik tau dia orang. Complete the IO investigation punya paper, lepas tu serah kepada DPP. Dan masa tu of course lah AG akan dilantik oleh orang yang pro dia orang lah ya. Jadi apa pun Raja bagi aku kita yang aku nampak benda ni kena tunggu kerajaan ni tumbang lah ya. Tapi kan Raja, satu perkara yang menarik lah ya, dengan penceritaan Rafizi, penceritaan pemilihan PKR ni ya, kita dah nampak sebenarnya PKR ni dah bergolak
Jadi dia mungkin akan efek kerajaan, dan aku sebenarnya mengharapkan Rafizi kalah di dalam pemilihan timbalan Presiden PKR. Sebab aku tak nampak sebenarnya Nurul Izzah ni mampu untuk bawa lah ya benda-benda ni semua. Dan in fact Rafizi pun kalau dia jadi timbalan Presiden PKR pun orang dah memang tak percaya dia pun sebenarnya Jadi kita harap ya akan sesuatu berlaku lah kepada parti-parti di dalam PH ni supaya mereka ni boleh kalah teruk lah di dalam PRU ke-16. Okay, aku tak ambil peduli sangat dalam PKR, tapi bila kau dah bercakap ke ni kan, aku study jugalah Rafizi, Nurul Izzah ni apa semua, dan cuma aku tak cakap dalam live, tapi bila kau dah bercakap ke ni, aku cakap elok juga. Okay, boleh lah kan. Mungkin kau nak Rafizi tewas kan, jadi kan dengan alasan nanti diorang ni kronisme lah kan, orang pandang serong pada kerajaan sekarang ni, terutama dalam PKR. Itu yang maksud kau di situ ke? Ya, lebih kurang. Tapi bagi aku Raja, sama ada Rafizi ataupun Nurul Izzah jadi timbalan, bagi aku orang memang dah tak percaya dah sebenarnya dekat parti PKR. Itu satu Tapi cuma kalau Nurul Izzah pegang jadi timbalan presiden, bagi aku lagi uyuk lah PKR. Itu pandangan kalau kau tanya aku pula cantik lah kita kena jadi Rafizi lah, kerja kita menghasut kan. Tu kita kena cakap macam tu lah aku nak Rafizi menang betul. Walaupun dia banyak menghasut, membuatkan Datuk Najib masuk ke dalam, Nurul Izzah pun apa kurang pun kan, sama juga, bapak dia, mak dia semua sama je lah kan, tak ada beza pun. Jadi kalau Rafizi menang, Rafizi kata dah itu adalah undi yang tunjuk tak percaya kepada Anwar. Jadi benda tu akan memperandakan lagi PH kan. Cantik lah kan, korang gaduh lah kan. Kalau anak masuk kat situ, anak tak berani tegur bapak, yang ni elok laga lah, orang kata ayam jantan dengan ayam tina ke, ataupun ayam tina, ayam jantan dengan ayam jantan kan, kau nak main kat belakang ke depan tu, nantak korang lah, korang belaga lah kan. Bila korang dah belaga kat situ, orang nampak lah sebenarnya apa yang sebenarnya diorang nak kan. Diorang ni nak fokus pada pembangunan negara ke, ataupun gilakan kuasa. Rakyat dah nampak lah apa yang sebenarnya yang diorang nak perjuangkan kan. Kalau Nurul Izzah menang, nampak macam cool balik, okey, semua dah okey. Kalau Rafizi menang, Rafizi akan cakap lah, orang dah tak ada presiden, Rafizi mesti dia aim dia nak jawatan presiden lah kan. Dia akan langgar gila-gila lah. Jadi elok lah, aku nak tengok biar Pawak beranda. Sebab apa kita cakap macam ni, diorang ni yang buatkan UMNO jadi Pawak beranda juga kan. Sekarang diorang ada lah, ini kifarah untuk diri diorang juga kan. Tapi dalam live, kawan baik kau seorang lagi, dia kata kita jangan cakap sangat pasal kepinjangan berlaku dalam PH itu. Dia kata cubit kiri terasa kanan, maknanya UMNO juga akan terkesan. Bodoh kan. Ada pula macam tu, kau nak jaga hati kawan. UMNO dulu dah melingkup macam ni. Kau ingat apa? PH diorang bertepuk kanan tau. Diorang happy apa yang berlaku pada UMNO. Kita pula apa yang berlaku dalam PH, kita nak bersedih-sedih pula, nak tutup mulut. Jangan ni kan. Diorang tu yang menghasutkan UMNO jadi macam ni sekarang ni. Pawanda elok-elok zaman Datuk Najib, nanti kita baca lah apa yang Datuk Najib nak bawa pada negara kita kan. Aku ada benda yang aku nak baca kan. Kalau tak, by the year 2020 negara kita dah sampai ke tahap negara maju dah, betul? Betul. Tapi sekarang dah 2025, tak ada hal tuju dah kan. Apa dah jadi pada negara kita? Inilah dia. Jadi tak apa Faisal, siapa menang pun lantak lah kan. Tapi kita tengok, aku tahu Rafizi ni memang susah nak menang lah kan. Bapak dia Nurul Izzah tu ada kat situ kan. Jadi kita nak dengar Zahid pula lah, kau sokong mana, sebab diorang ni semua dah parti di bawah sana kan. Diorang ni penuh-penuh diorang UMNO kan, tetapi diorang lebih fikir apa masa depan PH itu. Kalau PH tu goyang, Zahid ni pun goyang kan. Dia takut. Lantak lah. Kita nak dengar pandangan daripada ni. Konon-konon cubit paha kiri terasa paha kanan. Aku tak faham lah kenapa perlu cakap macam tu kan. Nak jaga sangat, kita sibuk nak jaga parti PH, parti kita sendiri, diorang langsung tak ambil peduli